السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اجعلنا من أهل الشفاعة وأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, ya habibu saudaraku hadirin umat Allah Subhanahu wa taala. Kita buka pertemuan kita pada malam ini dengan sama-sama kita hadiahkan bacaan suratul Fatihah kepada junjungan besar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum kerabat baginda, isteri-isteri baginda, para sahabat baginda, para alim ulama, para pejuang Islam, pada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, juga kepada pengarang kita Al-Kabair Syekh Al-Zahabi dan juga panel penterjemah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, ya hadirin Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pertama dan selamanya atas segala nikmat kurnia yang mesti Allah taala berikan kepada kita. Puji dan puja kepada Allah pemilik semesta alam atas nikmat iman dan Islam. Syukur alhamdulillah tuan-tuan dan puan, Allah Subhanahu wa taala masih kurniakan kepada kita kesihatan dan kekuatan tubuh badan. Alhamdulillah, rahmat dan limpah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terus diberikan kepada kita dalam keadaan bagaimana masih lagi iman dan takwa kita dipelihara dan dijaga sekuatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita di atas anugerah hidayah dan taufik, petunjuk kebenaran yang mana sekali lagi pada waktu dan saat ini kita masih lagi berada untuk terus menyembah, memberikan sepenuhnya diri dan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan. Dalam keadaan diberikan kesempatan dan keafiatan untuk terus kita melaksanakan ketaatan, membuktikan bahawa apa yang kita lakukan ini semata-mata kerana mengharapkan redha, kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah apa yang ada pada kita sekarang ini merupakan sebesar-besar nikmat yang mesti dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nikmat ini merupakan perkara yang wajib kita syukuri dan teruskan berdoa minta ke Allah agar apa yang kita terima daripada segala pemberian Allah hari ini, iman, Islam, kesihatan, kekuatan ini, Allah Subhanahu wa taala terus kekalkan pada diri kita semua sampai akhir hayat kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayah ibu mati Allah taala, alhamdulillah seperti biasa kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan insya-Allah sama-sama kita akan membaca 10 ayat pertama daripada suratul Kahfi insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا
وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kepada kita ganjaran yang penuh, memberikan kepada kita amalan-amalan yang boleh menjauhkan kita daripada kecelakaan, fitnah-fitnah, dan menjadikan kita kaum yang diridai dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Ayah ibu rahmati Allah Taala, alhamdulillah, syukur pada Allah. Lusa kita akan masuk tahun baru insya-Allah. Nah, 1 Muharram. Ada apa-apa perasaan tak? Ada apa-apa perancangan tak? Kotlah masuk tahun baru, kau tak rasa apa? Macam biasa tak, hari jalan. Ya, masuk tahun baru, umur tambah 1. Kan? Kotlah makin matang, makin sempurna. Kan? Yang tu yang kita nampak. Kita ambil yang kita tak nampak apa dia? Tak lama dah. Umur tambah, hidup makin kurang. Umur naik, hari makin sikit. Kita semakin mendekat kepada kematian pada saat ajal kita. Maka hijrah adalah satu keadaan yang mana kita mesti membawa diri kita untuk berada di atas jalan yang lebih baik. Berpindah daripada gelap kepada cahaya, berpindah daripada biasa kepada luar biasa. Tambahan pula, sedarlah saya terutamanya dan kita semua, bila kita masuk tahun baru lagi, kita berada dalam keadaan semakin lemah, semakin kurang. Dari segi tenaga, dari segi keupayaan, dari segi kehidupan, kita semakin kurang sebenarnya. Mengenjak hari ke hari itu pun membawa kepada kepenatan. Maka bila kita duduk dalam hijrah ni, kita kena ambil faham bahawa bila dah nak mati ni, kita kena all out atas ibadat, atas amalan, untuk memastikan kita dapat berhijrah. Yang mana kehidupan kita sebagai ciptaan Allah ni tak boleh lari pada hijrah. Satu demi satu kita bergerak. Rahim bergerak daripada roh ke rahim, rahim ke dunia. Lepas ni nak bergerak pula ke barzah. Daripada barzah bergerak pula ke akhirat. Akhirat pun bukan pendek, bukan kecil. Satu. Berapa channel tu ada ke akhirat tu? Berapa stage, berapa tempat? Bermula daripada bangun, apabila sangkakala kedua ditiupkan, sampai nak berada di 2 penghujung. Sama ada penghujung syurga atau penghujung neraka. Tengah-tengah dia tu pun macam-macam. Maka kita lah berbekalkan akidah yang kita masih lagi pasak dalam hati, la ilaha illallah. Berbekalkan Al-Quran yang kita redha dia sebagai kitab suci yang ianya merupakan petunjuk hudan. Berbekalkan hadis-hadis, sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Berbekalkan apa yang ada daripada akal fikiran kita untuk kita menentukan nasib kehidupan kita. Ayah-ayah,
Hari Sabtu baru ni, kalau ayah perasan, kita ada, kok ayah baca lah, ada seorang jemaah lelaki, jemaah haji lelaki Malaysia yang meninggal ketika melakukan tawaf wada'. Ada baca tak? Seorang guru, yang tu guru di sekolah saya, satu orang yang dia baru pencen bulan 1 baru ni, kita buat majlis kat dia, persaraan dia, pencen Allah Ta'ala bagi kat dia kelebihan dapat pergi haji, pergi dengan isteri dia. Satu orang yang sangat baik, satu orang yang tak pernah kira, satu orang yang tak ada nak cakap belakang, satu orang yang jenis kalau ada apa-apa jenis dia tegur nasihat terus. Macam ayah lah, umur 60 dah. Dia ada pesan lah kepada beberapa orang, dia kata, aku kalau boleh pergi mati kat Mekah. Dan daripada apa yang dia buat sepanjang saya kenal dia, dalam amalan kehidupan dia, yang kita tengok sendiri, layaklah dia dapat apa yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Dia jatuh meninggal ketika sedang tawaf wada'. Dia jatuh di antara penjuru Yamani dan juga Hajarul Aswad, hari terakhir sebelum dia nak keluar meninggalkan Mekah. Kira dia punya doa tu nak mati kat Mekah tu, Allah bagi dia duduk Mekah puas-puas sampai hari lah maksimum. Dia pi, kita tak tahu apa yang dia buat kat Mekah, pi kita pun pi macam tu lah kan, pi buat tahajud, pi sembahyang taubat, istighfar, mohon ampun. Dia sempat buat haji. Kalau Allah Ta'ala terima, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima semua jemaah haji punya amalan, dosa mereka diampunkan seperti bayi yang baru dilahirkan, meninggal kat situ, meninggal depan Kaabah. Jadi kita yang ada di sini, kita terkejut, kita sedih, tapi dalam satu sudut kita berasa beruntungnya. Ini cerita orang nak hijrah, orang yang nampak akhirat, orang yang nak untuk bawa diri dia nak dapat kebaikan. Kita semua sama. Jangan duk kata sebab saya duduk di sini saya lebih, tak ada, sama. Sebab bukan penentu kehidupan, pangkat, panggilan tu bukan penentu kepada sesiapa kita. Yang menentukan adalah amal kita. Selagi mana amal kita bertepatan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, sama seperti apa yang diajar oleh Rasulullah SAW, maka kita akan dapat kebaikan tersebut. Tak perlu kita nak tunding kat siapa, nak tengok kat siapa. Cukuplah untuk kita sedar diri kita bahawa dunia ni adalah sekadar tempat untuk kita mencari bekal. Tak lebih daripada tu. Kita tak pulun untuk dunia. Kita tak bersungguh. Melainkan setiap orang nampak pulun tu, pulun kita atas amal. Pulun kita dalam nak nasihat, pulun kita dalam nak ajak orang beriman kepada Allah, pulun kita dalam keadaan kita serah diri kepada Allah. Yang tu yang kita kena buat. Kita boleh buat apa yang kita buat. Nak buat apa, buatlah. Rasa tak mau semayang dah, buat. Rasa nak pergi buat benda orang larang, nak zina, nak minum arak, nak judi, nak buat apa, buat. Benda tu tak ada masalah pun, silakan. Ada kemampuan, buat. Tapi kesannya kita yang tanggung. Maka sebab tu sekali-sekali bila main macam ni pula hijrah ni, kita kena fikir, lama mana dah kita tak hijrah ni? Sampai bila kita nak tunggu untuk kita hijrah? Hijrah ni untuk nak menyelamatkan diri kita. Ayat yang selalu saya sebut, sebab ayat ni datang daripada peringatan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah pesan kat kita dengan penuh kasih sayang. Allah tinggalkan pesanan tersebut dalam Al-Quran untuk kita ambil maklum, ambil faham. Allah minta kita pelihara diri kita dan ahli keluarga kita daripada neraka. Kalau tak hijrah, macam mana kita nak masuk syurga? Kalau masih duk stay dengan keadaan sekarang ni, yang kadang-kadang masih lagi ada benda-benda larangan yang kita buat, sama ada sengaja ataupun tidak, sukar kita nak dapatkan syurga Allah. Lagi hati ni tak bersih, hati ni duk ada dengki, duk ada sombong, duk ada bongkok, duk ada busuk perut kat orang. Sampai bila kita nak dapat kejayaan? Masa tak panjang, masa tak tunggu kita. Tambahlah ni pula seminggu lalu lagu tu ya. Sak ya, sak. Memang terasa betul sak dia.
World Cup baru mula nah. Tok sebut World Cup. Tunggu sat. Main bulan depan, tengok-tengok habis dah World Cup. Boleh habaq pula siapa juara. Sat. Sedap bulan 6 dah ni. Bulan 6 dah pun dah nak habis lah. Macam tu dia lalu. Masa tak pernah tunggu kita. Maka kita lah yang kena memikirkan sesuatu. Bagaimana nak mendapatkan penghijrahan yang terbaik. Supaya bila kita berhijrah daripada dunia ke kubur nanti, kita berhijrah dalam keadaan kita tenang. Kita disambut dengan gemilang. Kita diberikan kebaikan seperti yang Nabi SAW sebut. Boleh duduk dalam kubur yang orang nampak kot atas tu kubur, tapi kot dalam dia tu satu ruang VVIP. Ruang yang lapang, ruang yang tenang, ruang yang sejuk, ruang yang penuh dengan makanan-makanan yang enak, sebagai tempat berehat bagi mereka yang disambut dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang boleh dapat tak tu? Semua orang boleh dapat. Perlu kepada title ke, ustaz ke, tok-tok guru ke, alim ke? Tak. Dia perlu kepada amalan. Perlu kepada serah diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hijrah bukan hanya sekadar satu sebutan. Hijrah bukan hanya sekadar satu peristiwa yang kita rasa lega, ma'al hijrah cuti. Bukan. Dia ada maksud yang lebih besar daripada itu. Kalau kita boleh faham, bila Allah suruh kita jaga diri kita daripada neraka, maka kita kena buat. Kita kena cari jalan. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Banyakkan bertaubat kepada Allah, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Minta Allah bagi petunjuk kepada kita. Paksa diri untuk beramal. Paksa diri solat jemaah, paksa diri buat solat sunat, paksa diri bangun malam, paksa diri baca Quran, paksa tangan keluarkan duit untuk bagi sedekah, paksa. Yang tu je kita dah. Masa tak payahlah, nak buat ke mana lagi? Takkan nak pergi kenji lagi, takkan nak pergi pujuk lagi. Mainlah semayang, mainlah masjid. Tak ada dah. Tak dan. Nak tengok diri pun tak lepas. Inilah waktu dia. Sekadar sedikit peringatan lah daripada saya dan juga untuk kita semua, terutamanya kepada diri saya yang penuh dengan dosa ni. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita sebaik-baik penghijrahan. Bukan hanya sekadar satu sebutan, tapi kita akan pastikan ianya satu realiti yang kita semua akan dapat untuk berada di atas kebaikan. Kita dengar banyak cerita orang mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita bila dengar, kita kata apa? Oh, untunglah. Kita nak orang lain yang untung, kita tak mau untung. Benar ya, nak dapat benda tu sebut memang senang. Saya teringin lah kalau boleh nak mati kat Mekah ke, nak mati dalam MSI ke, tengah-tengah semayang fardu tu sujud-sujud tak bangkit dah, teringin nak mati tu. Sebut senang lah. Nak dapat Allah boleh bagi, tapi Allah bagi kepada orang yang benar-benar mencapai kedudukan. Maka yang tu yang kita kena buat. Semuanya bermula pada kita nah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak ubah nasib sesuatu kaum sampai depa nak ubah nasib depa sendiri. Kita dah sebut syurga, tapi tak buat amal nak pergi syurga. Allah tak ubah sebutan kita, Allah tak ubah nasib kita sampai Allah tengok kita sedang melaksanakan amalan untuk pergi syurga, Allah akan hadir membantu kita. Allah takkan ubah. Takdir Allah itu telah pun ditetapkan semuanya sehingga ke akhirat nanti. Semuanya dah ada di atas takdir ketetapan Allah. Kitalah yang nak ubah untuk dapatkan kebaikan. Nak jadi orang baik, buat cara baik. Kita ada contoh yang paling baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut jalan Nabi SAW, pegang Al-Quran, Nabi jamin lan tadillu in tamasaktum bihima. Kamu takkan sesat jika kamu berpegang dengan keduanya. Dunia semakin haru,
keadaan semakin membimbangkan, persekitaran kita semakin sakit. Kalau kita terus nak ikut trend, terus nak ikut persekitaran, mengejar apa yang orang lain buat, maka kita akan lalai, tenggelam dengan hal ehwal dunia. Maka kita kena keluar daripada keadaan tersebut. Betul lah Nabi SAW kata, Islam datang dalam keadaan berdagang dan akan kembali berdagang. Maksud dagang ni terasing. Islam datang dalam keadaan terasing dan akan kembali terasing. Fatuba lil ghuraba, kata Nabi SAW, berbahagialah orang-orang yang terasing. Orang pandang kita atas bawah, dia ni tak ikut trend langsung. Dia duk kira dengan masjid, dia duk kira dengan tu dan dengan dia. Orang pun tak apa minat dah nak duk dengan kita. Apa orang pergi duk ke dia? Duk ke dia kerja sembang mati. Cerita mati. Memanglah kita nak mati, tapi lah duk hidup, ceritalah bayar. Orang tak suka. Orang tak suka. Kalau orang tak suka kita sebab pegangan agama kita, Nabi sebut apa? Bahagialah kita. Bahagialah kita. Mungkin orang nampak kita ni tak ada apa, tapi sebenarnya kita sedang diberi satu perlindungan yang istimewa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh dapat tak benda tu? Boleh. Tapi kena ada effort lah. Kena ada usaha lah. Nak dapat syurga boleh tak? Boleh. Usaha. Allah sebut siap-siap, bukan setakat syurga biasa-biasa, Firdaus pun boleh. Solat tu bagi betul, jaga elok-elok. Solat tu bagi khusyuk. Amanah yang kita dapat tu kita buat sungguh-sungguh. Harta yang Allah bagi kat kita, keluarkan zakat, sedekah, infak. Jangan duk buat perkara yang sia-sia. Jangan duk buat benda-benda lara. Cukup 5 benda ni Allah sebut dalam awal Mukminun. Allah bagi Firdaus. Bukan jalan-jalan syurga. Semua rahsia dah ada. Semua resepi Allah Ta'ala dah bagi. Tinggal nak buat. Siapa buat dapat. Lepas tu kalau kita duk tengok orang-orang yang Allah Ta'ala buka kebaikan dia bila dia mati kan, husnul khatimah ni, lalu lepas dia meninggal akan keluar habis segala amal-amal baik dia. Padan dengan dia dapat. Dia baik. Dia buat, dia tunduk, dia ikut. Dia tak heran dengan dunia. Dia tak terpengaruh dengan kuasa. Sikit pun mata dia tak kelabu dengan harta. Saya hari ni harta tak habis. Kerja. Kira nak cari duit, nak tambah duit, nak tukar kereta, nak beli motor baru, nak pergi besar Allah. Duk fikir hal tu. Iman bila renovate? Last renovate iman bila? Last perbetul balik kedudukan takwa kita tu bila? Ada buat senarai semak tak? Solat kita cantik ke tak? Bacaan kita betul ke tak? Solat kita, puasa kita banyak ke tak? Sedekah kita ada ke tak ada? Hak tu semua tak tengok dah. Ni saya cerita diri saya ni. Nak tidur fikir pasal duit. Bangun pagi pun fikir pasal duit. Duit tak habis. Bukan tak bagus ada duit. Tapi kalau bertuhankan duit, binasalah kita. Kan tu kata, sebab trend dunia lagu tu kan. Kita pakai ada motor belakang. Bukanlah motor kita tu teruk sangat pun. Tapi biasalah, bila kita dah tengok motor yang lagi besar, kalau ada terigi nak pakai kan. Macam tu lah. Tapi pernah tak kita dah tengok orang-orang yang soleh, bila kita duduk sebelah dia, bilalah aku nak jadi soleh macam dia. Bilalah aku nak lawan lebih soleh tu. Tak ada pun. Sebab dunia ada nak lawan. Jadi orang yang benar-benar bersedia untuk berhijrah lah, orang yang akan dapat segala kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya sebut macam awal tadi, hijrah ni penting. Untuk kita nak bawa diri kita. Umur hanyalah sekadar angka. Tak kira hak dewasa, hak berusia, hak muda. Umur ni sekadar angka. Bila kita sudah mencapai umur baligh, maka di sana amal baik dan jahat kita semua telah pun ditulis dan akan dikira, dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya menyeru kepada diri saya dan kita semua, letakkan ketakwaan Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai punca untuk kita berhijrah. Untuk kita nak tinggal sikit-sikit lagi ni. Alhamdulillah, bab-bab amal ni insya-Allah kita buat. Solat semua alhamdulillah Allah pilih untuk kita jaga. 5 waktu kita buat.
Hak mana sunat-sunat larat-larat kita tambah. Alhamdulillah. Ni sikit-sikit lagi ni. Kok ada kecil-kecil lagi. Yang baki-baki benda yang tak boleh nak buat, kita buat kadang-kadang duduk dengan kawan-kawan terlepas cakap, terlepas maki, terlepas gelaran buruk. Kadang-kadang duduk mengumpat. Tu. Hak ni sikit-sikit ni hak nak buang terus. Buang terus, bagi clear. Biar malaikat kiri ni tak ada benda nak buat. Tak ada benda nak tulis. Hak sibuk tulis ni kanan. Lah duk sibuk kiri. Ni. Nak bagi hak ni kira tak nak kerja. Biar bawa meter ni. Kita boleh insya-Allah. Kita ada Tuhan yang maha baik. Yang terlalu baik, sangat-sangat baik. Yang sentiasa menunggu untuk kita balik kepada Dia. Yang sentiasa bersedia untuk mendengar segala rintihan kita. Yang seronok untuk mendengar kekurangan dan juga segala apa yang kita inginkan daripada bantuan Dia. Kita ada Tuhan tu. Gunakan Tuhan tu sebaiknya. Tuhan tu setakatlah ni, Dia bagi semua kat kita. Dia bagi cukup kat kita. Nah, mudah-mudahan insya-Allah. Sikit lagi pakai nak mati lah. Biarlah sebelum kita mati tu ada benda yang Tuhan boleh iktiraf untuk Tuhan sayang kita. Tuhan reda kita sebagai hamba. Tuhan nak bagi kepada kita segala apa yang baik, yang layak untuk kita dapat. Terutamanya selepas daripada kita mati nanti insya-Allah. Lah ni hidup kita boleh kontrol lagi hidup kita. Kita dah berasa ni macam okey lah apalah semua. Mati kita tak kontrol dah. Dah. Mati, barzah, akhirat semua berdasarkan amal dunia, berdasarkan bekal yang kita nak bawa. Buatlah bekal yang cukup. Itu je. Mudah-mudahan ada manfaat dan kebaikan pada kita semua. Selamat menyambut Ma'al Hijrah 1448. Mudah-mudahan di sana penghijrahan kita untuk menuju ke negeri yang abadi, mendapat redha dan restu daripada Ilahi. Mudah-mudahan insya-Allah. Ayah ibu mati Allah SWT. InsyaAllah kita sambung sikit perkongsian kita menggunakan kitab ringkasan Al-Kabair. Tak maaf duk ingat saja nak cakap sikit-sikit 5-6 minit dia jadi main panjang pula. Itulah bila kita ada jumpa dengan keadaan lagu tu kan, sekadar nak ingatkan kita lah. Takut je lah. Takut. Tapi itulah duk sebut takut. Takut amal tak cukup, takut bekal kita ni biasa-biasa, takut tak ada sebarang wow factor yang Allah Ta'ala nak angkat kedudukan kita. Takut benda tu tak jumpa. Tapi duk sebut takut, tapi tak mau nak buat. Duk sebut takut, dosa jalan. Duk sebut takut, istighfar tak keluar. Kan? Dan itulah sebab kita saling kena ingat mengingati pada antara satu sama lain insya-Allah. Baik. Kita masih lagi berada pada perbincangan dosa yang ke-27 pada muka surat yang ke-150 di bawah tajuk menyakiti dan memaki orang Islam, yang mana pertemuan kita terakhir bulan lepas kita berhenti pada muka surat yang ke-151. Kita berhenti pada hadis yang terakhir, kullu muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Kata Nabi SAW, ada 3 perkara pada hadis ni. Nabi SAW mengharamkan seorang muslim atas muslim yang lain, iaitu darahnya, hartanya dan kehormatannya. Hak ni kita sama-sama Islam kena jaga. Bila baca hadis ni teringat apa? Lah ni kat Malaysia dia ada satu gerakan duk menyasarkan golongan Rohingya. Tuan-tuan berada side mana? Lah ni pula orang duk abang kan, sign petition halau Rohingya keluar daripada Malaysia. Tuan-tuan ada side mana? Oh, pening tu. Kita habaq duk ada side menyokong, orang akan kata kat kita macam-macam, orang maki kita, kata side menentang. Ya, hampa ni takkan sampai tak ada peri kemanusiaan. Dua-dua side salah tu. Ayah-ayah, Nabi SAW ajak kita clear ya. Pertama Nabi ajak bab rezeki. Rezeki bukan hak kita. Rezeki hak Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi siapa-siapa pun yang berada di mana-mana muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada hak di atas setiap rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pertama. Yang kedua, Nabi SAW mengajarkan kita, siapa mudahkan urusan saudaranya di dunia, Allah Ta'ala mudahkan urusan dia di akhirat, dunia akhirat. Siapa lepaskan kesempitan saudaranya di dunia, Allah lepaskan kesempitan dia dunia akhirat. Allah bagi satu ganjaran sampai ke akhirat kepada orang yang nak mudahkan urusan hamba Allah di dunia. Kita faham Rohingya ni, dia datang daripada keadaan tekanan politik di negara asal mereka, Myanmar. Tak dinafikan ada segelintir daripada golongan tersebut yang buat perangai yang menyebabkan, biasalah pepatah kita pun sebut kan, nila setitik yang pasal habis lingkup satu susu kan, satu periuk main susu kena lempak buang pasal setitik nila. Awak kita ni orang Melayu tak ada yang jahat kan? Bangsa-bangsa lain tak ada yang jahat kan? Sama aja. Kalau ikut daripada ajaran Islam, kita kena ingat satu perkara, Rohingya itu mereka Muslim. Tuhan orang Rohingya dengan Tuhan kita sama. Jadi menjaga hak Muslim itu merupakan sebahagian daripada tuntutan. Berbetulan dengan bab kita. Adalah dosa besar menyakiti dan memaki orang Islam. Ya, ini bukan tanah air mereka, ini bukan rumah mereka. Mereka lari disebabkan tekanan, yang mana kalau mereka duduk di sana, mereka akan dibunuh. Boleh balik, Google balik masalah golongan orang Rohingya ni. Pemerintah mereka tak mengiktiraf etnik mereka di Myanmar sana. Mereka bukan hanya ada kat Malaysia, mereka ada di banyak negara di seluruh dunia. Indonesia pun ada, Thailand pun ada, kan? Australia ada, meratalah. Pelarian, mereka ni tak ada tanah, mereka ni tak ada pengenalan diri, mereka ni tak ada negara. Kadang-kadang kita fikir pun mereka berada di sini atas kad UNCHR tu. Bayangkan kalau kita hidup atas kad UNCHR, dia main satu negara, dia tak boleh kerja, dia tak boleh ada tanah, dia tak boleh tu, dia tak boleh ni, semua benda tak boleh. Nak hidup ke mana? Kalau sampai tahap kerja pun tak boleh, nak hidup ke mana? Macam mana nak cari rezeki? Macam mana nak bagi anak bini makan? Tu kata, kalau kita cakap side macam ni, akan ada orang yang akan kata kita lagu ni. Kalau kita duduk side lagu ni, orang akan kata kat kita macam ni. Kita tak pernah setuju dengan segala kejahatan dan kemungkaran. Kita tak suka benda tu berlaku. Tapi bila tu berlaku, dia akan jadi pukul rata. Sebab hadis yang last kita tengok tu, Nabi SAW kata ada 3 hak Muslim yang kita kena jaga, dan tak boleh kita buat kat dia. Haram untuk kita buat. Darah dia tak boleh nak bunuh, tak boleh nak sakiti dia. Harta dia tak boleh rampas. Kehormatan dia tak boleh menghina. Tak boleh menghina. Tapi kalau tak hina, bukanlah kata nak hina. Contoh macam di Selayang, kan dia ada isu besar kan, melibatkan orang-orang Rohingya ni duk menjaga, tak ada lesen lah apa lagi, kita ada NGO dia pergi fight, dia pergi lawan benda ni apa semua. Dari satu segi kita nampak macam betul lah. Warga negara sendiri kalau menjaga lagu tu, dia kena angkut. Orang berarti angkat pergi apa semua. Tapi siapa? Mereka ni menjaga, hampa tak angkat. Mereka kata lagu tu pula. Tapi dari satu segi kita tengok balik, mereka dilarang untuk bekerja. Habis tu kat mana mereka nak dapat duit, nak beli beras, nak beli minyak, nak makan apa semua ni? Rumit tak masalah tu? Rumit. Mereka tak boleh ada tanah, mereka tak boleh ada rumah. Alah viral yang seminggu 2 ni apa? Yang mereka punya flat 6 tingkat tu, kat Selangor ke apa ke. Kan? Tapi flat tu bukan baru lah. Lama dah lah, ni baru mau pergi viral lah, akan dirobohkan. Dia pun nak duduk mana? Benda tu tak kena kat kita, tak apa tu kan. Tapi benda tu berlaku kepada Nabi SAW dan para sahabat. Ketika mana? Peristiwa hijrah. Tapi dia tak jadi sesulit Rohingya. Sebab apa? Sebab bagaimana rahmat penduduk Ansar, mereka melapangkan tangan mereka menyambut golongan muhajirin yang berhijrah daripada Mekah selai sepinggang, tak bawa apa. Hanya lari untuk menyelamatkan akidah dan nyawa.
keluar daripada Mekah pergi ke Madinah. Jadi bila kita jumpa hadis-hadis yang macam ni, kita ada bab-bab yang macam ni, sebab tu kita jangan cakap lebih kurang. Setuju tak setuju saya dengan Rohingya, saya tak boleh cakap. Tapi berdasarkan agama, kita kena bela, kita kena bantu. Ini bukan saya cakap, Nabi SAW cakap. Allah Ta'ala bagi tahu. Ni salah satu ni. Macam mana ni? Kita nak hijrah ke mana? Nak hijrah benci balik apa Rohingya ke? Atau kita nak tukar jadi sayang mereka ke? Saya bila kita kata kesian kat mereka, orang kata apa? Ambil semua pergi lengguk ke rumah. Orang tembak uduh pula. Itu sepik kita sebenarnya. Tapi bila kita letak agama di depan, sudah pasti kita akan jumpa jalan penyelesaian. Baik, kita sambung sikit. Hadis yang last sekali, muka surat 151 tu insyaAllah. Nabi SAW bersabda lagi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu aqul muslimi, la yazlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu, wa hasbu mri'in minasyarri an yahqira aqahu al-muslim, atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud, seorang muslim adalah menjadi saudara kepada muslim yang lain, tidak boleh menganiayainya, mensia-siakannya dan menghinanya. Memadailah bagi seorang muslim mendapat dosa apabila dia menghina saudaranya yang muslim. Faham tak? Clear tak? Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi bagi tahu pada awal, muslim adalah saudara kepada muslim yang lain. Benda ni bukan sekadar Nabi sebut saja-saja, melainkan ianya datang daripada firman Allah yang saya sebut pernah lepas. Allah sendiri nyatakan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Tuhan kita yang cipta kita, yang create kehidupan kita sekarang ni, yang menguruskan segala apa yang kita lalui atas kehidupan, dia bagi tahu kalau hang Tuhan hang Allah dan dia Tuhan dia Allah, maka hang dan dia tu saudara. Allah sebut. Bukan hanya sekadar penyataan kata hang dan dia tu saudara, Allah tambah dengan lebih detail, fa aslihu baina akhawaikum, maka perhubungkan persaudaraan kamu. Sekarang ni hampir Rohingya Islam tak? Islam. Hampir pada Bangladesh Islam tak? Islam. Hampir pada Indonesia Islam. Islam. Mereka saudara seakidah kita. Kita bukan hanya sekadar boleh habaq kata hang saudara seagama, kita kena islah, tolong mereka, bantu mereka. Aslihu. Ini bukan kata Nabi, ini adalah titah daripada Allah. Tuhan kita yang sebut. Maka Nabi menyatakan kembali benda yang disebutkan oleh Allah, al-muslimu akhul muslim. Setiap orang yang Islam, apa syarat asas Islam? Yang bukan Islam, bila nak masuk Islam, macam mana dia nak jadi Islam? Syahadah betul. Bila dia mengaku la ilaha illallah, bila dia mengaku Tuhan ya Allah, itu syarat asas. Makna kata semua orang yang bertuhankan Allah, dia bersaudara. Kita semua bersaudara. Tapi saya, ayah, ibu-ibu, kita tak kisahlah kan. Sebab kita memang orang kami yang 07. Ni tanah tumpah darah kami. So kita sama-sama kita rasa macam okey lah. Banyak kali ada Rohingya sikit, ada Bangla sikit. Mereka pun kata kami saudara apa? Hang saudara celah mana? Kita cerita gitu. Padahal benda tu melanggar apa yang diajar oleh Allah dan Nabi SAW. Jadi jangan sewenang-wenang kita nak kata kepada orang yang berkenaan, sebab mereka juga sama Tuhan dengan kita, mereka saudara kita. Dan Nabi detailkan di sini bila Allah sebut fa aslihu, Nabi datangkan dalam bentuk detail apa yang kita tak boleh buat kat depa. Jangan aniaya. Jangan jadikan depa sebagai hamba, jangan tipu depa, jangan zalim depa, jangan sia-siakan depa. Depa ni hidup mai tak ada negara, tak ada pasport, tak ada kad pengenalan, tak ada apa.
Kita pula duk ambil kesempatan, duk kecam, duk kata, duk tuduh macam tu, macam ni. Menghina. Kata dia pula dengan kata-kata yang teruk-teruk, caci, maki. Apa gelak tak bagi, apa binatang tak gelak, duk kata kat mereka tu. Kemudian Nabi kata memadailah bagi seorang Muslim mendapat dosa apabila dia menghina saudaranya yang Muslim. Cukup dah benda tu nak boleh jadi dosa. Dosa ni dosa apa? Dosa besar. Kalau dosa besar nak dapat syarat nak hilangkan dia macam mana? Kena taubat. Bila melibatkan sama manusia, kena dapatkan maaf manusia. Dah kita duk maki Rohingya. Dia bukan maki saja tau. Bila kita maki Rohingya, kita maki keseluruhan. Boleh tak saya kata begitu? Boleh tak? Saya bukan maki semua Rohingya. Saya maki Rohingya yang jahat. Tapi hang sebut Rohingya tak guna, hak tu, hak ni. Jangan maki. Tunjuk akhlak dan adab. Nabi abang simple lah. Buat macam tu cukup dah untuk dapat dosa besar. Kan kita pernah sebut sebelum ni. Dan ulama sendiri yang nyatakan kepada kita, elakkan buat dosa sesama manusia. Sebab ianya lebih berat kerana dia kena dapatkan maaf manusia dulu. Baru kita kena bertaubat kepada Allah. Kalau manusia tu maaf kita, belum tentu lagi Allah Ta'ala maaf. Tapi kalau manusia tu tak maaf, confirm Allah tak maaf. Ni dengan mai pula bahan pilihan raya di beberapa negeri tu. Walaupun negeri kita tak terlibat, tapi orang-orang yang tak suka dengan pilihan raya ni duk dengar dah maki-maki. Hang kata kat aku kata kat hang yang duk kata ni Islam ni. Ni tolong faham hadis ni. Kita tak ada hak nak kata ke mana-mana orang Islam yang lain. Kita tak ada hak. Sebab hak yang akan menentukan kita tu hanyalah di bawah hak Allah. Tak ada siapa kita boleh menilai mana-mana orang. Tapi nak buat macam mana? Kita tak faham benda tu. Kata lagi boleh kata. Tambah pula dapat kata berjemaah tu. Oh Allah sedap. Kata. Lah ni tak nak kata takut komen. Type. Keyboard warrior. Type. Orang kata, saya tak kata, saya type tu lagi teruk. Sebab type tu dia main kat mana? Type tu lah sebenarnya benda yang paling murni. Sebab apa yang dia tekan datang daripada hati. Jangan buat lebih kurang. Ni pun satu benda kita nak hijrah. Buat orang Penang dia dengan cara-cara cakap macam ni kan. Apa lah kan. Kutu-kutu tak apalah, dia ada maki-maki pula kan. Maki-maki tu nak kena buang tu. Untuk kita biasa, alah dia ni lembek kata gutu pun terasa apa. Tisu hati tak keras lah ni. Bukan kira tisu ke hati tak keras lah. Bukan dia. Ini cerita agama. Kita tak boleh bawa agama untuk kita nak buat ikut suka kepala kita. Tak boleh. Nak tu dia kata, bila kita tengok hadis-hadisnya macam ni, banyak lagi sebenarnya benda yang kita kena perbetulkan dalam diri kita. Di manakah sifat empati kita, ihsan kita, kesian kita? Kita mungkin Allah Ta'ala takdirkan daripada hidup mula sampai dah kita duduk dalam keadaan semua cukup. Kita mungkin tak kaya, tapi kita tak ada masalah. Bak makan minum dulu mak pak kita pun okey. Bila kita dah besar, kita dah kerja sendiri, kita pun okey, tak ada isu. Kumpul duit sikit-sikit, boleh beli rumah, boleh beli kereta, beli tu, beli ni, semua okey. Kita tak kaya, terkena pula orang kaya lagi lah kan. Kan. Kita semua dapat benda yang baik tau. Tapi tak ramai yang dapat benda yang macam kita dapat. Maka inilah yang Allah datangkan Nabi SAW untuk ajar kita. Salah satu daripada cara kita akan dimuliakan Allah apabila kita memuliakan orang yang tak dapat apa yang kita dapat. Bukan dengan cara hina dia, maki dia. Tak boleh. Haram, dosa besar. Kita bila cakap, orang kata macam-macam kat kita, tapi tak apalah. Kata pilah kan. Nak buat ke mana?
Ya, saya juga orang yang lancang mulut dia, yang terlepas macam-macam ayat-ayat yang tak elok. Moga Allah ampunkan kita. Tapi takkan kita nak terus duduk dalam tu, tak mau berubah ke? Cukuplah Rohingya sekarang ni, sebab dia jadi isu tau. Kebetulan pula dia jadi isu besar sekarang ni, sangat-sangat besar. Sampai ada video orang duk pergi apa, takut-takutkan anak-anak Rohingya yang tak bersalah tu, duk pergi buat nak tangkap lah, legal lah. Apa dia ni? Takkan tak pernah jumpa hadis ni, takkan tak pernah dengar Quran innamal mu'minuna ikhwah, takkan tak faham agama langsung. Nabi kita bukan Nabi yang macam tu. Agama kita bukan agama yang macam tu. Agama kita agama rahmah. Malu sebenarnya bila orang Islam sendiri yang sedang menunjukkan permusuhan sesama Islam. Kita marah kat duk bunuh orang Islam. Mereka tak Islam. Tapi hak ni yang nak musnahkan Islam, siapa dia? Islam. Yang sama Islam, yang sama Tuhan, yang sama akidah. Patutnya cari jalan bagaimana nak bantras benda yang tak betul. Siapa yang buat salah, yang buat jahat, yang tu saja. Bukan pukul rata semua. Saya kenal banyak Rohingya yang baik, saya kenal banyak Bangla yang baik. Tapi hampa nak pandang satu dua hak jahat tu juga. Buat macam mana? Tak boleh, sebab benda ni libat. Ada dalam Quran, ada dalam hadis. Takkan kita nak jadi hamba yang ingkar kot? Takkan kita nak jadi umat Nabi SAW yang bantah apa yang Nabi apa? Jangan, tak pasal neraka apa. Jadi benda ni dia kena ada satu pemikiran ataupun satu perincian yang benar-benar lah, supaya kita tak tersalah melakukan perkara tak sepatutnya kepada saudara se-Islam kita. Sebab dalam bab agama kita, kita dituntut untuk menjaga saudara seakidah kita. Kita tengok satu hadis lagi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun, atau kama qala. Allah. Sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, memaki orang Islam itu adalah fasik berdosa, dan memeranginya, yakni membunuhnya, adalah kafir. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Sibabul muslim fusuq. Sibab, kata-kata hina, menjatuhkan, mengeji, mencaci, fitnah, umpat, semua tu sibab. Ada tak kita nak kata kat orang? Allahu Akbar. Saya tak tanya tuan-tuan, ayat ni saya tak boleh tanya sebab saya pun buat. Hari ni percakapan anak-anak kita macam kita sebut itu, no? Percakapan tu pun ada dia. Buat apa bodoh cepat sikit gila macam tu dah ni cakap. Anak-anak muda sekolah ni mau cakap tu. Kau ada anak kita kat rumah tak cakap lagu tu, cuba tuan-tuan tengok dia bercakap dengan dia baru mana. Tentu itu termasuk dalam sibah. Fusuk, fasik. Fasik ni dosa. Dosa ni kalau duk buat, dia akan jadi besar, dia akan jadi berat. Tambah dah ni saya tengok dalam Facebook beberapa page-page yang berkaitan dengan politik dan sebagainya. Takut tengok. Orang-orang yang taksub, tak kira lah apa parti, bila dia taksub ni, dia sibak sungguh-sungguh. Dia maki, dia umpat, dia kata, dia korek benda-benda buruk, benda-benda yang Allah Ta'ala lindung, aib-aibmu dia buka, dia lontek. Allahu Akbar. Nabi sebut benda tu benda fasik. Janganlah buat benda-benda yang fasik. Dah lah dosa kita banyak, jangan tambah lagi. Amal tak tahu mana, amal duk banyak tu ya. Apatah lagi kalau bunuh, wa qitaluhu kufrun. Bunuh orang Islam, kafirlah dia. Simple lah hadis ni. Tapi kesannya banyak kena kat kita.
Berapa banyak dah dosa kita dengan orang. Lepas tu ayah guru mati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena balik apa yang Nabi SAW sebut. Saya takkan berhenti sebut benda ni, no? Dalam bab lidah Nabi kata falyaqul khaira aw liyasmut. Cara nak jaga lidah ni simple lah. Kalau nak getarkan dia, nak bunyikan dia, falyaqul khaira, sebutlah benda-benda yang baik. Kalau tak ada benda, aw liyasmut, duk diam. Itu saja cara paling mujarab nak elak daripada kita mencaci, memaki, mengata atau apa-apa saja yang boleh menyebabkan kita termasuk dalam golongan fasik. Jangan ingat fasik itu biasa. Ada juga orang tak lah fasik tak apa Ustaz, dia cuma dosa je, dia masih Islam, nanti ke akhirat ni dia lambat sikit dah masuk syurga. Apa ingat neraka tu main-main lah. Sebab dia akan masuk syurga juga. Apa akan masuk syurga juga? Dia akan pergi neraka dulu. Awak memang reda ke nak pergi neraka ni? Kita nak minta masuk syurga tanpa hisap, masuk syurga terus, tak mau pergi neraka. Sebab tu kita kata kadang-kadang kita ni banyak sebut ya, tapi buat tak pun. Lepas semayang berapa kali Allahumma ajurna minan nar, Allahumma ajurna minan nar. Sehari berapa kali kita nak sebut 5 waktu. Lepas semayang dia nak buat benda nak pergi neraka. Padahal baru sebut tadi, ya Allah lindunglah kami pada neraka, jauhkan kami pada neraka. Sebab apa? Penghayatan tak ada, pemahaman tak ada, ilmu kurang. Ambil fahamlah terutama orang Islam. Tambah-tambah kita di Pulau Pinang ni, masjid surau maghrib ni kuliah free lah. Free. Tapi hak mai tu berapa kerat? Yang mai alhamdulillah Allah bagi hidayah, moga Allah kekalkan. Inilah kita, keadaan kita sampai bila-bila, sampai kita mati nanti insya-Allah, amin. Tapi yang boleh mai tapi tak mau mai, kalau kita tengok daripada saf sembahyang dengan saf yang duduk dalam kuliah ni tak sama. Saf sembahyang ni 4-5 saf, bila mai kuliah kalau masuk dalam saf balik tinggal lah kot 1-1.5. Yang mai sembahyang tapi tak duduk kuliah, kita tak boleh paksa benda ni, kita faham. Tapi itu dia lah, bila tak main lagu ni ilmu tak ada. Terus lagu ni bagi free pun tak main, cuba buat benda ni berbayar. Kelas untuk mendidik akhlak RM50. Tahu yang orang dimaki penunggang agama lah, apalah, buat duit lah. Lagu ni yang masjid main terketak-ketak duduk sejuk lagu ni pun. Tiap-tiap malam Jumaat ada nasi talam apa pun. Hampa main nasi talam apa baru nampak muka. Benda ternak saya takkan nak suruh Ustaz Yusuf buat tiap-tiap malam nasi talam kot, agak-agak lah. Jenuh nak masak. Sebab tu benda tu balik pada kita sebenarnya. Kalau kita sayang agama ni, maka kita akan buat yang terbaik untuk agama kita. Kalau kita sayang dunia ni, kita akan buat yang terbaik untuk dunia kita. Bergantung pada apa kita sayang lah ni. Betul lah Nabi sebut no? Anta ma'a man ahbabta. Kamu akan bersama dengan apa yang kamu suka. Orang yang suka dunia takkan nak pergi duduk kuliah. Orang yang duduk dalam kuliah takkan kita nak paksa dia pergi konsert, dia takkan pergi. Dan hari ni bila kita dapat ilmu, kita kena tanamkan cinta kepada saudara se-Islam kita. Jangan tengok bangsa, jangan tengok warga negara, jangan tengok dia daripada apa-apa. Asalkan dia bertuhankan Allah, kita bertuhankan Allah, dia dengan kita saudara. Jangan sakiti dia, jangan hina dia, jangan buat perkara yang boleh menjadikan kita fasik, kita mendapat dosa besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau sampai mati kita tak minta maaf, benda ni akan diadili sendiri oleh Allah di akhirat. Bawa pergi akhirat, problem kita. Memang masalah kita. Jangan buat benda sampai Allah Ta'ala buka kes kat sana. Biar settle kat sini dia elok. Cara paling mudah nak settle, kunci mulut. Nabi kata, tak ada benda nak cakap, benda tak ada kena mengenang kan. Anduk diam, anduk senyap sat. Jangan cakap.
Simple tak? Simple. Simple je. Semua benda kita dah diajak oleh Nabi SAW. Cuma kita nak ambil dengan tak mau ambil je. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita, Allah redai kita, Allah Ta'ala beri pertolongan kepada kita, Allah jaga kita, pelihara kita daripada melakukan perkara-perkara yang besar, dan Allah jadikan setiap ilmu yang kita dapat ni ilmu bermanfaat, dapat memberikan kebaikan kepada kehidupan kita dunia akhirat, insya-Allah. Ayah ibu rahmati Allah, saya berhenti setakat ni dulu. Insya-Allah kita sambung lagi perbincangan kita pada pertemuan yang akan datang. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu pada kelemahan, kehinaan, kebodohan diri saya. Mohon ampun dan maaf tersalah bahasa, tersilap kata. Tuan-tuan dan puan, kena ada apa-apa kebaikan yang boleh kita ambil pada pertemuan malam ni, balik sagi pakat cerita, kongsi-kongsi dengan isteri kita, suami kita, anak-anak, rakan-rakan, jiran-jiran. Mudah-mudahan ilmu yang baik bila kita faham, kita sampaikan, manfaat ilmu akan lebih meluas. Dan bila kita cerita ke orang, ajak ke orang tentang kebaikan, orang amalkan. Selama mana ianya diamalkan, selagi itu kita akan terus diberi saham pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kita tangguh pertemuan kita dengan bacaan kafaratul majlis, surah Al-As dan selawat Syafi'i, selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وهذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أخرجنا عن ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب الفضل، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي بلادنا وفي كل بلاد المسلمين وفي كل مكان وفي كل زمان يا أرحم الراحمين. وصل الله على نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.